time tu melibatkan semua ahli ke atau person by person? Keseluruhan lah. Keseluruhan lah. Dia macam kudis kecil dah menyeman, merebak, dah kacau. So kena ubat lah semua. Bila dah split tu, masa tu agak tunggu luka tu sembuh, ambil tempoh, lepas tu dah okey. Bukan masalah abang gaduh dengan nama Roni pun kan? Bukan Tak ada. Tak ada bukan? Masa tu mungkin lah kelahi sikit lah, bukanlah gaduh teruk. Kita dapat daripada remaja. Saya dengan Roni terlalu lama nak bandingkan dengan ahli yang lain. Maksudnya, okey, Roni, kau nyanyi dengan aku, pemain gitar tak kenal dia, pemain drum tak kenal dia. Dia okey ke Toy? Dia okey ke tak? Okey, kau percaya aku. Okey. Lepas tu Roni bertanya, dia main bass tak Toy? Bass. Kau percaya aku. Jadi semua bergantung kat sini. Bergantung ada kepercayaan abang Jadi bila dah kumpul, masing-masing dah tahu, gitaris solo power padu, dia pula double harmony solo. Lepas tu Roni, suara blend pula dengan suara abang punya harmony apa semua kan. Semua dah boleh dalam bacaan tu, semua tight. Jadi benda tu yang kita nak. Jadi dah mesra, dah jadi, dah bergaul, dah ada chemistry, quality tu dapat. Betul. Yang itu yang abang nak.